Okey, Assalamualaikum geng. Okey, hari ni aku nak cakap pasal ASB. Okey, aku pilih ASB ni sebab aku baca dan aku tengok dekat media sosial ramai orang muda yang tak pandai menyimpan dan melabur duit. Jadi aku pilih ASB ni untuk jadi tempat pertama sebagai tempat simpan dan labur. Sebab dekat ASB ni kita tak perlu nak baca graf, okey, nak baca report kewangan dan sebagainya. Jadi senang je, kita letak dan lupakan saja. Dan ASB ni kita boleh mulakan dengan serendah RM10 saja. Okey, dan ASB ni dia bagi pulangan tahun demi tahun, dia meningkat dengan ketara lah, kita boleh kata. Sebab tahun lepas 2025 dia bagi pulangan sebanyak 5.75%. Okey, kalau kita simpan RM1000, kita akan dapat dividen sebanyak RM57.50. Okey, itu duit dividen yang kita akan dapat. Kalau kita simpan dekat bank simpanan biasa, mana-mana bank yang bagi pulangan 0.25%, jadi kalau kita dengan jumlah yang sama RM1000, kita hanya akan dapat RM2.50 saja. Okey, jauh lebih rendah daripada ASB bagi. Jadi itulah kelebihan untuk kalau kita simpan dekat ASB. Okey, kalau dalam ASB ni, bila kita simpan je duit dalam ASB ni, okey, duit korang tu dia takkan duduk saja-saja dalam tu. Okey, ASB akan ambil duit kita dan laburkan dekat Bursa Malaysia. Dan dekat Bursa Malaysia ni, ASB akan letakkan duit kita macam dekat Petronas, dekat company TNB, dekat Maybank, okey, dekat bahagian hartanah, dia bagi kat sektor teknologi, kat bond dan banyak lagi. Jadi semua tu dia akan bagi dividen dan ASB akan kumpulkan semua dividen tu. Okey, dia akan bagi dekat hujung tahun. Sebab tu setiap hujung tahun, setiap hujung tahun-tahunan report untuk ASB tu orang akan tunggu sebab kita nak tengok berapa persen pulangan ASB tahun tu. Okey, untuk ASB ni, okey, ramai yang tak pasang, tapi ASB ni adalah dana tetap. Okey, maknanya harga seunit tak akan pernah berubah. Bila kita beli dengan harga RM1 seunit, okey, bila kita nak jual balik pun dengan harganya RM1 juga. Memang tak ada istilah harga jatuh. Okey, sebab apa dia tak jatuh? Okey, dia dijamin oleh ASNB, Bawah Permodalan Nasional Berhad PNB. Ada satu institusi pelaburan negara yang mandatnya untuk jaga modal kita. Okey, ini makna kalau kita letak RM1,000, bila kita nak jual balik pun RM1,000. Okey, duit takkan jatuh. Tapi cuma duit akan bertambah. Sebab bertambah tu daripada unit dividen yang kita dapat setiap tahun. Okey, itulah. Jadi kita tahu modal kita selamat, kita boleh lah kita tidur dengan nyenyak. Okey, kita boleh buat kerja kita tanpa kita perlu fikir. Okay, selalu fikir pasal saham kita ni. Okey, akhir kata, marilah kita simpan duit kita dekat ASB. Okey, dan ASB ni senang je kalau nak daftar. Kita download je mana-mana dekat Apple Play Store ke atau Google Store, My ASB. Okey, daftar online, buka account, simpan minimum RM10. Cepat, mudah, dan paling penting paling selamat. Okey, tu je. Ciao. Bye. Assalamualaikum.